Pukul 2 pagi, ingatkan ada bunyi gaib. Cik, 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 cik. Macam ada yang berlari maraton bawah katil. Rupanya, tikus pun check in malam ni. Siap bawa keluarga tau. Ni aku rasa tikus ni mesti dah tengok review 5 bintang. Selesa sangat sampai buat tour seluruh rumah. Aku pun cubalah halau, tapi dia lari. Akhirnya, dia check out sendiri. Nasib baik makanan aku bertutup. Tak sempatlah dia nak jamah. Untuk pemilik homestay, kalau tak nak tikus buat staycation percuma, pastikan homestay anda tutup semua lubang kecil. Guna perangkap atau umpan berasaskan makanan kering. Untuk tikus tu lah. Pemilik homestay ni buatlah pest control setiap 2 atau 3 bulan. Cukuplah sekali. Korang dapat tak? Nak lebih info, boleh follow.